dekat Taiping sebenarnya. Ada staycation dengan Megat Haji dengan Tian. Kat Airbnb. Tak ada plan pun. Ni macam lepak rumah je kot. Tak macam tu. So kita orang sampai awal. Tadi berapa makan. Lagi beli kopi. Pisang goreng. Nak cari pisang goreng. Bau pergi check in. Hai Ara. Hai. Lari. Kacau nak tidur dan nak sampai lah, nak parking lah. Diam ah. Bian. Dah bagi belum? Ya. Benda paling baik ke? Ni. Baik. Aku mau satu. Okay, kita orang dah dekat homestay Airbnb dekat Taiping, dekat area Aeon. Nama Airbnb ni di Bridge Inn. Aku suka tempat ni sebab dia ada 4 bilik. Ada 4 bilik, 4 ada toilet. Tempat masak pun ada. This is outdoor lah untuk orang smoking. Kita orang decide untuk tak keluar malam ni sebab nak lepak dekat rumah. So masing-masing order Grab. Kita orang order awal ni, baru pukul 6 kita dah order Grab. Sebab malam kan aku nak masak Maggi pula. 3 kedai terus. Tak kenapa. Okay, biar. Jalan-jalan. Sambung So kena masak pula. Dia nak ramen. Kita jalan-jalan dengan siapa tu? Minggu irama lagu. Irama lagu. Kita nampak ah. So PM-nya sebungkus. Yang lain kita share. 3 bungkus. So ada extra lagi sebungkus. Bodoh buang ni. Aku buka ni. Sekarang kau tengok dekat. Morning ni. Yeah, good morning. 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 Duduk macam ni dulu. Dah siap belum?
Jalan-jalan dengan sepatu anak kau. Kira-kira kecil sama aku. Okay, kita orang dah check out pukul 11.45. Kita nak pergi lunch dekat Kampung Ijuk. Pian belanja. On. Pian belanja daging. Kita orang dah sampai tempat kita sebenarnya. Okey, okey. Ui, apa? Nasib baik. Yakin 3 bilik dah sampai. Nasib baik tak keluar-keluar sampai lagi 9. Okay, kita orang pergi makan dulu. Kita orang dah book pukul 12.45. Sekarang pukul 12.40 dah. Boleh lah makan-makan. Durian tadi ni ha, durian. Durian. Mula kenyang. Kita lepak, kita tengok kambing. Ya, betul kena. Kita orang dah settle makan lagi yang favourite sambal kicap. Kita dah makan sambal kicap and then kita orang lepak dekat STG dalam freezer Eco Park. Eco Park. Kita orang nak aircon sebab panas gila, tapping panas, ingat tapping sejuk sebab hujan. Tapi tapping panas. Jadi tak ada lepak kafe lain, kita lepak sini nak minum dan nak tidur kerana tengah busy colour. Tengah kelas Ara. Ara, cakap bye-bye. Ara, cakap bye-bye. Bye. Bye guys. Okay, bye. So, bye. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi pada next bulan 9 9 nak typing lagi. Bye.